Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Dah pukul 10 lebih lah rasanya lah. Tengah hari ke pagi, Siti pun dah jadi blank. Sebab pagi ni Siti ada temu janji dekat hospital. Tak sarapan lagi, singgah ke sini untuk beli. Kita nak order kat sini tu tak boleh. Sebab ada lori belah sana nak orang cakap pandu laju, terpaksa masuk kat dalam. Jadi kita 8 pagi daripada pagi tadi cari benda yang ringan-ringan lah. Sebab semalam Siti hanya makan Maggi, tak larat sebab sakit kepala sangat-sangat. Saya tak tahulah dalam seminggu dua ni, bukan seminggu dua, dah sebulan Siti kena macam tu. Nak tunggu jumpa doktor, terpaksa lah tahan makan ubat tahan sakit je. Jalan pun macam nak tersungkur, tak tahu kenapa. Lepas sebab tu lah video Siti tak banyak yang Siti buat dan postkan lah. Sebab Siti tak larat, jadi macam badan jadi penat, letih, lesu. Tangan Siti, kaki Siti jadi kebas, tak tahu kenapa. Nak tunggu jumpa doktor dulu. Buat masa ni mungkin penat kot. Buat masa ni Siti selukan dululah video ke apa-apa ke, sebab tak larat lah. Makan Siti pun jadi macam tak selalu. Makan pun macam orang cakap tak banyak macam selalu lah. Siti punya makan. Lepas tu badan Siti cepat penat. Kalau buat kerja nak kata lebih tu tak macam biasa dekat dapur tu, cepat jadi macam mengah. Tiba tak tahu, dah ada Siti rasa macam nak menyawa pun tak lepas. Selepas Siti kena demam itu hari, jumpa doktor. Badan Siti panas, kita rasa panas lah. Tapi bila cek doktor cakap suhu Siti okey je, macam biasa, tak ada apa yang peliknya. Cumanya mula-mula Siti kena tu dia nafas Siti tak boleh nak lepas. Maknanya kita tarik tu tak boleh dalam. Tu yang Siti kena macam tu, pergi klinik lah. Bukan hospital kerajaan, tak, Siti pergi klinik. Lepas tu dok pergi cek lah, dok darah tinggi, kecil manis ke apa ada ke tak ada. Benda tak ada, normal je. Cuma Siti rasa macam panas dalam mata dengan badan. Dia jadi panas sejuk. Kemungkinan lah dia, doktor cakap nak kena virus. Dia cakap dia tak tahu lah virus apa dia cakap. Tapi buat masa ni benda tu masih ada lagi lah. Cuma demam tu tak adalah. Kepala rasa macam sakit berat, kita bangun macam tak stable, macam tu lah. Saya pun tak nak cakap macam mana. Dia buat kerja kat rumah tu macam banyak tergendala lah. Macam kain tu tak berlipat, Siti nak sapu sampah pun tak boleh. Sebab dia macam, bila kita berdiri dia macam nak tersungkur, macam tu lah. Cumanya kalau kat dapur tu Siti terpaksa guna kursi untuk memasak. Duduk atas kursi. Siti beli kursi asing, duduk untuk basuh pinggan. Kalau basuh baju tu Siti akan masuk dalam baju. Lepas tu petang Alung akan pergi keringkan. Macam tu lah. Sebab sekarang ni musim hujan kan. Jadi kalau kita pergi sidai dekat ampaian pun dia tak sampai kering, dia dah nak hujan. Macam tu lah. Jadi Siti suruh Alung tu pergi kering kat mesin je, senang. Semalam pun sampai tengah hari hujan, kain tu jadi lembab. Sebab semalam cik suami dengan Alung pergi ke Negeri Sembilan, ada hal lah, hal keluarga belah cik suami. Jadi kain tu jadi sidai tapi tak kering. Sebab dia sampai tengah hari tu dia dah nak hujan. Jadi kita angkat lah. Bila nak sidai balik tu jadi takut bendung macam nak hujan. Itu yang sebabnya tak sidai balik. Ni pula dah start batuk-batuk. Saya pun tak tahu kenapa dia macam tu. Macam kita tarik nafas tak lepas tu jadi batuk.
macam tahu Siti pun tak nak cakap lah ni, nak on the way balik daripada hospital tu, on the way balik sebab Siti tak sarapan lagi, ubat pun tak makan lagi. Siti nak balik, nak makan ubat, nak rehat jap. Hari ni memang full lah, cakap sebab ada banyak benda yang perlu dibuatkan. Okey, sampai sini je video Siti. Jangan lupa like, subscribe, support Siti video yang kata. Assalamualaikum, bye.